5 rahsia alien jahat cerita Papa Zola The Movie. Spoilers. Nombor 1. Kalau dahulu penjahat-penjahat alien cerita Bobo Boy kebanyakannya merupakan penjahat kubulus yang berkepala kotak, kini kita diperkenalkan dengan alien-alien dengan kepala pelbagai bentuk. Bentuk-bentuk kepala mereka sama dengan simbol-simbol game dalam dunia ini, seperti simbol butang PlayStation, tapi sedikit berlainan. Nama-nama alien ini pun berdasarkan bentuk kepala mereka seperti berlian, olien, kotak lian dan love lian. Nombor 2. Apa kaitan bangsa-bangsa alien ini dengan kubulus? Dalam tim penjahat ini, ada di antara mereka yang merupakan alien kubulus sama seperti Adudu. Bermakna, mereka ini merupakan pasukan alien yang berbilang kaum sama seperti Frieza Force dalam cerita Dragon Ball yang juga suka menakluk planet-planet lain sesuka hati. Ada kemungkinan kesemua alien ini termasuk Adudu merupakan pecahan daripada satu kaum yang sama, cuma telah berevolusi menjadi bentuk-bentuk yang lain. Kalau dalam cerita Bobo Boy sebelum ini ada varian-varian kaum batu yang berlainan, maka tak mustahil kita ada varian-varian kaum alien kepala berbentuk. Nombor 3. Cuba lihat mahkota ketua mereka iaitu Berlian yang kemudiannya diambil oleh Yonbi yang mengambil alih kepimpinan pasukan jahat ini. Mahkota ini sebenarnya adalah controller game yang juga mempunyai simbol-simbol berbentuk kepala tentera alien ini. Alat ini juga digunakan untuk mengawal dunia simulasi. Robot besar Yonbi yang bertukar daripada kapal angkasa ini pun mempunyai simbol-simbol game pada penumbuknya. Nombor 4. Transformasi kapal angkasa menjadi robot besar yang dibuat oleh Yonbi merupakan ulangan cerita penjahat-penjahat sebelum ini seperti Pak Pato dan Adudu, yang masing-masing juga mempunyai kapal angkasa yang boleh transform menjadi robot besar. Dan ketiga-tiga penjahat ini sama sahaja, diperkenalkan sebagai watak genius yang tak pandai berlawan secara fizikal, tetapi pandai menggunakan teknologi. Cuma, Adudu kini dah hebat berlawan setelah menerima tunjuk ajar Tok Kasa. Nombor 5. Alien-alien jahat ini mempunyai peranti untuk mengubah rupa mereka menjadi seperti manusia dan dengan itu dapat menyelinap masuk ke dunia manusia dan membuat kerosakan secara senyap-senyap. Ini ada persamaan dengan Skrulls dalam dunia Marvel yang senyap-senyap datang ke bumi dan berpura-pura menjadi manusia. Cuma perubahan mereka adalah kuasa organik bukan bantuan teknologi. Mungkinkah dalam dunia Bobo Boy masih ada alien-alien yang masih menyamar menjadi manusia? Mungkinkah sebahagian watak-watak yang kita dah lama kenal sebenarnya merupakan alien?